bekalan elektrik seperti yang saya sebutkan tadi, blackout masih lagi di merata tempat. Ya. Begitu juga jalan raya yang masih dalam keadaan yang rosak. Ya. Saya ingin penjelasan dalam Dewan Yang Mulia ini supaya maintenance of road yang ada. Saya dah nyatakan tadi 500 juta peruntukan pada tahun ini. Dan bantuan daripada kerajaan persekutuan Maris 1 billion. Dan itu untuk Penbonia tidak masuk lagi. Dan saya melihat berbilion duit yang dibelanjakan setiap tahun untuk memperbaiki jalan raya. Tapi jalan raya kita di Sabah ni masih berluang. Bukan kita nak tuduh, tidak. Tapi nampak dengan mata. Kita rasa dengan keadaan kita bila kita ke Sipitang. Bila saya nampak di Sipitang diumumkan oleh Kerajaan Persekutuan akan siap dalam 2027, 2026. 2-3 tahun. Tapi saya jangka Datuk Speaker tidak akan boleh siap. Pasal bila saya lalu berbagai-bagai package yang ada. Subkontraktor ini, subkontraktor ini, subkontraktor ini. Dan saya tidak ada. Kadang-kadang bila saya lihat kualiti jalan ini. Tidak selari seperti apa yang dikendaki untuk rakyat menerima manfaat dia. Satu bab lagi. Disebut oleh yang menteri tadi. Bukan salah. Tapi tidak ada tindakan. Contohnya lori-lori yang berat. Ke Kota Marudu. Ya. Tidak dapat diambil tindakan. Saya minta supaya kerajaan negeri berhubung baik dengan JPJ. Pasal contoh macam di kawasan Tawau sampai ke Kelabakan. Kayu balak cuba berat. There is only a limit for some lorries dengan izin tankers yang ada untuk memuatkan supaya jangan rosak. Kalau berat sangat muatan, jalan itu tidak akan boleh. Bayangkan kekal lama. Dari Tawau ke Kelabakan, dari Kelabakan sampai ke Kota Kinabalu. Tidak sampai 6 tahun. Sekarang ini jalannya cukup teruk. Pasal apa? There is no enforcement. Encing undang-undang sama ada pihak Kementerian Infrastruktur termasuk JPJ untuk memastikan supaya mana-mana lori yang muatan dia berat kurangkan untuk mengelak kerosakan jalan raya yang ada.